Koyak ke tu babi? Kesian babi baru. Dia tiba masuk dalam komen aku. Koyak ke tu? Muka tak malu. Dah lah tu kahak-kahak. Ludah kat lantai jilat balik. Muka tak malu apa? Biji bini kau tersopit, mamah di babi. Yelah kau kan babi. Babi mana tahu halal haram Kesian bini kau. Dapat babi kan. Itulah kata buat malu aja kena dengan lokeh terus menyiput. Hilang tolo-tolo kan. Buat malu. Walau entik ni kau yang viral sekarang ni. Yang kena tangkap di Rema 3 hari tu. Walau dia memang suka. Kalau orang buat video caci maki, kata macam-macam, dia memang suka. Orang macam ni kau duduk agung-agungkan, kono-kono dia dizalimi. Bagi akulah yang patutlah kena tangkap. Tengok tu. Orang nak main politik, kau nak main politik. Orang nak jadi influencer politik, kau pun nak bercakap politik dekat TikTok. Tapi mulut tu Masya Allah. Takkanlah macam ni kau nak bawa image yang mana kau ni penyokong walaung. Aku dengar Allah malu. Kalau akulah ada saudara mara perangai macam ni, aku malu ni. Tapi walaung macam biasalah. Macam biasa dia bangga bila mana ada orang yang boleh kritik kerajaan dengan maki hamung, dengan menggunakan kata-kata kesat. Tak ada aku nak fikir macam mana boleh dijadikan orang-orang macam ni duduk dibangga-banggakan. Dia macam ni. Kau kena faham perbezaan mengkritik dan juga menfitnah. Kalau kau nak kritik, aku pun kritik. Aku kritik kerajaan negeri Kelantan, aku kritik pembangkang. Tetapi kau tengok aku ada fitnah orang tak? Aku ada tak caci maki orang? Kalau caci maki orang memanglah seronok. View naik. Orang ramai tengok. Sebab orang yang sokong kita tu sama level dengan kita je. Kalau kau nak jadi influencer, jadilah yang berilmiah, yang bawa perkara-perkara yang baik, bercerita benda-benda yang betul. Tapi kalau dengan caci maki macam ni, apa yang kau dapat? Apa yang audiens dapat? Kau buat dosa, ajak orang lain untuk tambah dosa. Jadi aku rasa si Minah ni, apa nama aku tak ingat lah. Memang wajar lah kalau dia ni kena tangkap. Mulut memang hodoh. Sesuai lah jadi influencer walaung tik. Sorry